Okay, saya dah dapat nombor. Anda nak promoting, Encik boleh download kita punya apps. Oh, ada apps, okay. Sebabnya nanti result semua pun dalam tu. Nanti contohnya nak buat appointment, result. Assalamualaikum, welcome back to MYG Vlog. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik dan juga dipermudahkan segala urusan. Alright guys, right on kali ini kita tadi baru cakap doa bangun pagi lah, doa right pagi kita. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga diberi kesihatan yang baik. Okay lah guys. So hari ni right on kita pun kita nak pergi cari tentang kesihatan pula. Asyik right lepas tu melantar, makan tak berhenti. So hari ni saya nak pergi ke KPJ Damansara. Apa nak buat? Kita nak buat medical check up sikit lah guys. Sempena KPJ ada buat campaign. Dia buat full blood count dengan package RM10, RM9.90 lah. So jadi saya tengok package teruja. Alamak, tengok pakai ni lah. Saya pakai ni sebab takut hujan. So pakai glove yang tak berapa nak ngap lah. Okay, sambung balik. Apa tu? So dia buat full blood count, ada urine female, ada baca kolesterol, ada baca buah pinggang, apa lagi ya? Urine female lah. Apa lagi? Something like that lah, yang sebenarnya basic lah. So dengan blood glucose. So blood glucose ni dia ada dua. So satu jenis kita ambil darah guna mesin apa tu orang panggil glucose meter, dan lagi satu tu dia kena ambil darah lah, dia buat test HbA1c. Dan sebenarnya untuk diabetes ni ada lagi satu, 3, dia panggil serum insulin. Tu lebih detail lah. So paling basic HbA1c is the best lah untuk check diabetes lah. Sebab dia baca kita punya gula dalam darah. Bukan gula dalam darah, dia baca gula dalam sel yang mana terkandung selama 3 bulan. So kalau nak manipulate, akan nak buat cucuk jari, glucose monitor tu memang boleh posa 8 jam. Lepas tu nampak elok kan. HbA1c kena posa 3 bulan. Oh, tak lah guys, bukan puasa 3 bulan lah. Maksud dia kena jaga makan 3 bulan tu, baru boleh nampak result next. Dia adalah baik lah. So kalau dah 3 bulan tu dah jaga makan berkilo, bulan ke-4, bulan ke-5 tu steady lah insyaAllah. Sebab saya pun pernah buat dulu. Lepas tu terkaput lah sekarang ni. Sekarang ni memang selepas banyak ride on memang boleh kata badan pun makin macam nak naik. Kesihatan alhamdulillah rasa okey lah, sihat. Tapi daripada fizikal, lepas tu fizikal kita boleh nampak sihat lah. Tapi dalaman ni saya masih rasa macam curiga. Dia masih ada yelah, kita kadang bangun pagi kita sakit kaki, kita sakit badan. Itu semua sign, bukannya body ache ni sign yang menunjukkan apa tu badan kita sakit tau. Dia ada lagi beberapa perkara lagi yang related. Sorry guys, kali ni Ryan On kita cerita sikit pasal kesihatan. Adalah sedikit-sedikit saya minat kalau pasal kesihatan. Yalah, nak Ryan On sampai tua kan. Biasa buat bencin baru boleh nak Ryan On. Nak bencin nanti nak pakai tongkat, kaki pun tak larat. Dah macam mana? So kena jaga daripada sekarang lah. So balik semula tadi So kadang body sakit, pukul 3 pagi kita terbangun rasa kaki berdenyut ke apa semua. Sebenarnya pendapat saya lah melalui pembacaan, pendengaran, sebenarnya kita panggil apa ni, metabolic syndrome lah. Kita punya ada keradangan dalam badan kita.
So badan kita mungkin gula tinggi, yang mana bila kita check melalui glucose monitor tu, glucose meter tu, dia tak detect. Sebab kita punya gula dalam darah ni bila kita makan dia naik, lepas tu dia stabilkan balik. Apa yang nak stabilkan tu? Insulin lah. So bila kita pagi makan, tengah hari makan, malam makan, supper pun makan, so gula akan naik turun, naik turun, naik turun. 20 tahun dalam keadaan macam tu, dia akan dah macam adapt lah. Oh, inilah keadaan badan aku. So untuk menurunkan gula tu adalah insulin. So insulin tu sentiasa keluar lah, dia adalah sejenis hormon. So bila malam kita tidur, hormon insulin ni keluar untuk clearkan gula dalam darah. Sebab bila kita tidur, kita badan ibarat macam standby lah hibernate, dan itulah proses dia nak recover. That's why kena tidur awal. Kalau tidur lambat, proses-proses recovery ni tak boleh berlaku lah. Dia leceh sikit, mungkin dapat 20% dia ke, so badan takkan recover lah. Besok repeat lagi benda yang sama. So lama-lama dia accumulate, terpukul lah, keradangan tu berlaku lah. Jadi kalau korang ada rasa macam gerak kencing malam, gerak kaki sakit, umi sakit masa tidur lah, bangun-bangun tidur pun kita rasa macam, oh inilah body sedang recover. Kadang yes, kalau kau buat heavy work, contoh pergi gym ke, ataupun kerja macam saya ada involve dengan construction ke apa, pakai safety shoe ke nak mampui, sakit dengan kaki, so balik malam tu kadang sakit tu, biasalah. Tapi boleh kata everyday dia sakit, walaupun tak buat apa, then must be something lah inside your body, keradangan. And then can tell you from you punya medical check up, blood test, tu je. So inilah tujuan dia. Ini yang saya nak pergi, memandangkan ada dapat dia bukan invitation lah. Allah, mak hujan lah pula mai. Adik macam mana so aduh, tak betul, tak betul. Kau nak pergi hospital leceh so itulah, sekejap lagi kita sambung balik lah. Rasa kena pakai baju hujan kali ni. Berhenti dulu kan, sambung balik sambung balik dah pakai baju hujan. Itulah pakai gila koyak-koyak sebab tahu agak macam nak hujan. Yalah, koyak pun ni mesti safety. Koyak pun koyak dekat tempat touchscreen ni, yang lain masih safety. Suami ni saya suka pakai, harga pun bagus, sedap pakai, lembut, dia mesh. So senang lah kita pakai untuk hujan. So jadi sambung balik. Macam mana nak pergi KBJ Damansara basuh kuyuk, kasut basah pun. Kita try dulu guys, apa pun usaha tangga kejayaan. Boleh test, kita test lah. Tak boleh, macam mana next time. Okay, sambung balik tadi berkenaan dengan pasal kesihatan tau. So itu salah satulah daripada pembacaan saya, yang mana kaki kita kadang kebas. Belum cerita yang lain lagi lah, yang kaki bengkak lah kan, berai lah, tu macam-macam lah. Ada orang kata gaut, ada orang kata sakit jantung, could be anything. Apa pun kena ambil result darah ni penting guys. Dia bukannya boleh main teka-teki macam kereta lah, kereta ke motor ke, kena diagnose, masuk komputer cucuk baru boleh tahu. So body pun kena diagnose. The best diagnose yang boleh buat paling minimal lah setahun sekali lah. Saya biasa mengamalkan 3 bulan ke 6 bulan lah, depends pada keadaan. So last saya buat itu bulan 6, ni bulan 9. Dapat tengok muka, ya. Kalau tak nanti ke klinik yang sama, biasanya saya akan buat dalam 4 bulan ke 6 bulan lah. Tak mahal juga. Itu dengan ada HB1C apa semua baru RM50. So saya buat lah. Jadi kita tahu daripada awal, so kita boleh recall balik apa yang kita makan lah, yang membuatkan badan kita macam ni. Macam sekarang ni saya dah tahu dah apa saya punya masalah. Memang itulah dadah yang halal orang kata, dadah yang legal, iaitu gula. Saya tak makan lah gula putih, tapi masalah dia nak minum manis. Di kedai minum manis, ni beli kopi Zeus manis, dia bubuh ada Spanish latte, bubuh susu pekat ke kan, manis.
Okay, susu-susu pun banyak kak. Dia ada lactose. Banyak lah keluarga gula. Sucrose lah, glucose lah, lactose lah, maltodextrin lah, aspartame lah. So dia ada gula apa tu orang panggil? Apa panggil? Gula, maksudnya gula original tu, maksudnya gula yang diproses ataupun gula yang dimakmalkan lah. Sekarang ni banyak lah guna macam high fructose corn syrup tu yang dimakmalkan. Biasanya F&B lah guna, picit sekali je. Yang manis melecah maang. Mampus makan, potong kaki. Tapi sedap kan. Tu masalah dia. So itu masalah rakyat Malaysia, bukan saya saja. Saya tahu ramai orang lain macam tu. Dia sedap. Itu saja nak lawan. Yang lain-lain makan saya dah mula berhenti. Suka makan dessert, kek apa semua, memang dah slow down lah. Tak ada kata nak cut. Kita hidup ni kena juga enjoy kan. Food tu kita tak enjoy, jeng rank guys. Jadi saya cut lah benda-benda tu semua masa dulu lah. Lepas tu sekarang dah slow down. Tapi memang slow down banyak lah. Yang lain-lain makan, kau makan lah. Nak makan nasi kandang ke, nasi biryani ke, nasi Arab ke, selagi dia nama dia real food, memang dibuat, dimasak, orang akan kata macam proses lah. Masuk coconut oil lah, masuk minyak sawit lah, ghee lah, apalah. Tapi dia still original punya makanan yang mana kita masak. Dia bukan diproses. Contoh proses fast food lah. Macam mana nak buat daging, macam mana nak buat hotdog, macam mana nak buat nugget, apa dia kena bubur, sodium, starch, apa lagi campur-campur mak nenek semua lah. Lagi masak ayam goreng, lepas tu buat ayam masak merah. Itu semua real food guys. No worries, boleh makan saja, tapi berpada-pada lah. Makan jika nak hari-hari pun boleh, tak ada masalah. Tapi berpada-pada lah, kuah janganlah kau-kau punya. Saya dah pernah test almost sebulan. Asyik kandang almost kata hari-hari lah. Seminggu tu memang 5 kali 6 kali lah. Sebab apa? Sebab Shopee Food dia buat gila sikit. Shocking sale murah-murah pula. Jika nak asyik hantar kat office, saya order tu kan cuma sebulan lah. Dan ni lah nak pergi ambil darah. Sebab saya tengok pun tak ada peningkatan berat badan yang ketara ke apa lepas makan kandang ni. Sebab apa? Sebab tu tengah hari, malam saya banyak ambil yang ringkas-ringkas. Bukan gula ringkas, makanan yang simple. Sebenarnya tak simple lah. Contoh saya selalu makan daging stick ke, telur, ayam. Banyakkan malam macam tu lah. Memang nasi tak ambil lah malam. So saya nak tengok lah apa efek dia. Lalang dah boleh test ni sekali. Saya ingat nak tunggu lajak 14-12 je pergi klinik yang biasa. So tak apalah, kita dah ada sekarang, kita boleh cubalah. Saya rasa tu sajalah kot. Dulu perkongsian sebelum sampai kat KPJ. Nanti kita tengok KPJ punya keadaan macam mana kat dalam sana. So saya nak teruskan dulu perjalanan. Enjoy guys. Kita sudah sampai dekat KPJ Damansara. Cari parking dekat mana? Kita nak ambil 2 biji lah macam ni. Macam mana? Untuk kat kecil. Okay, saya dah dapat nombor.
Anda Alright. nak promoting, Encik boleh download kita punya apps. Oh, ada apps, okey. Sebabnya nanti result semua pun dalam tu. Nanti contohnya nak buat appointment, result. Result berapa lama? Okey. Result hari ni, untuk hari ni dia akan masa 2 to 3 hours lah. Selepas darah diambil. Okey. Jangan kira daripada beratur. Okey. Jadi itu kalau encik nak hard copy lah. Kalau encik dah ada apps, encik akan masuk terus dalam encik punya app dalam masa 3 hari. Oh, okey boleh. Boleh. Jadi encik download app TPJKS app ni. Nanti dia akan ni lah. Nanti senang sebab lepas sana nanti encik dah register je nanti. Okey, boleh. Download KPJ counter untuk registration. So semua maklumat dan juga apps kita kena download lah. So senang nanti maklumat terus masuk kat sini. Result yang ada. Alright, terima kasih. Baik. Okay guys, so petition dan kita pergi ke ambil ujian saringan saja. So nak ambil darah. Tengok kat mana boleh ambil darah. Line up dulu. So ada ramai juga patient kat sini. Ambil urine, dah ambil darah. Tadi ambil darah, tak boleh nak record. So sekarang kita nak bagi result balik. Ni kena tunggulah dalam 2 jam 3 jam untuk dapatkan result. Dan tu je lah, boleh caw. Guys, tadi dah ambil semua darah, dah bagi urine. So nak tunggu result, tunggu result. Keluar dulu, jalan-jalan. Nak tunggu 2 jam kan, nak cari apa yang boleh makan, apa yang ada dekat area sekitar TTDI. Tak silap saya ada satu nasi biryani lah. Ismail Biryani dulu lah masa saya kerja dekat apa ni, Damansara Perdana. Awal-awal dulu lah, awal 2000 dulu. So ada nasi biryani tu best. Kita pergi kena dulu lah tengok, cari sat kat mana. Jom, let's go jalan dulu. Oh, banyak perubahan lah TTDI. Dia ada lalu juga sebelum ni. Zaman dulu awal 2010 saya banyak kat datang 14 sini. Sudah ada banyak lah bangunan-bangunan baru juga naik. Kedai lama cuma bertukar owner je lah. So saya rasa Ismail Biryani tu di sebelah sana. Untuk kita kalau pusing satu orang, boleh kat saya melihat. Inilah dia, Ismail Original Recipe Biryani. Biryani dulu saya nak makan lah. Boleh lah, ingat zaman dulu makan pun RM10 lah, awal 2000. Sekarang kita tengok berapa ringgit lah. Sedap, boleh kata sedap juga lah. Okay, jom. Itu ada ala-ala nasi kandang juga lah. Dulu saya suruh makan nasi biryani. Jom kita tengok nasi biryani macam mana. Kami order. Okay guys, inilah food untuk kita hari ni. So dengan teh ais dan juga nasi biryani. Nasi biryani kali ni kita kambing. Dulu nasi biryani ayam dia dalam RM10.5 saya ingat, tak silap dulu lah. Last saya dah makan itu 2009, 10 macam tu lah dengan parent saya. Adalah dengan RM12. Dan nasi biryani ayam dia dah RM18. Kambing dia dulu RM16, sekarang dah RM21. Oh, yalah. Memang saya ada dengar cerita pun dia orang kata sekarang ni harga dia dah premium. Apalah, nak makan sekali-sekala kan. Walaupun kawasan Ilik tu, TTDI. Tak apa, tak kenal tempat ni. Alright guys, saya makan dulu. Inilah untuk kanan saya selepas buat ujian darah. Dia dah balon, rasa. So dia okey lah, biryani dia tak, orang kata berempah. Kau sangat. Kambing dia pun okay, not bad, bagus lah. Dia bagi isi je, tanpa tulang. Nak makan lah. Ada acar dia apa. Lepas tu kuah apa orang panggil, kuah dal dia. Salah, kuah biryani. Saya berlupa. Kalau duduk makan nasi biryani Melayu lah ni. Dulu banyak orang makan nasi biryani Pakistan lah, mamak lah, India mari lah. Rasa dia okey lah, light.
Dia masuk mulut kat lidah dia tak berapa dah, lidah belah dalam. Kau punya rasa rempah dia pedas-pedas. Not the best biryani tapi eatable lah, boleh makan. Dulu saya kerja kat sini nak cari memang payah lah jumpa yang ni. Hanya kawan-kawan kat sini yang kata sini sedap, boleh makan lah time tu. Kerak buat saya makan. Okay lah, 2-3 bite ni dia ada rasa, dia memang rasa lebih kurang. Wah, ini dia bersendirian saja. Ini cakap tak puas pun tak, ini dia ambil cuti. Kebetulan cuti dah pula ni cakap ni tu datang lah. So berseorangan je lah saya solo. Sebab tak adalah bekerja, tak saya usung sekali. Kau boleh satu family bawa lah ambil cakap kan setahun sekali paling kurang pun untuk kesihatan. Sebab dia ni bukanlah yang tak famous, tapi yang boleh makan lah. Dia macam mana, saya ni bukan orang yang suka pergi makan kat tempat yang viral-viral. So kurang-kurangnya tempat tu boleh makan, sedap. Sebab dia punya pun boleh tengok suasana dia, relax, tenang. Saya suka tengok satu karakter lebih kurang cara makan yang saya suka lah. Abang Jaafar daripada Mekanika. Dia punya style kedai dia pergi tu lebih kurang macam tu pergi lah. Dia bukan kedai yang famous, kedai biasa-biasa, tapi kedai tu yang su. Dia simple dia, yang penting makan sedap. Kita tahu kat Penang tu kedai yang dulu kecil saya suka semua su lah. Semua yalah, anak dah take over, dia buat lagi besar lah, dah start viral lepas semua. So kita sudah settle makan. Sekarang nak jalan balik ke KBJ. Alhamdulillah makanan okey, not bad. So sekarang ni kita jalan lah pergi balik kat pasar. Dia ada apa tu, dia punya flyover untuk pelintas. So makanan tadi RM25 guys. Kambing dengan teh ais campur dengan SST. So okey lah. Kat sini kot TTDI, tak nak macam mana lagi. So sekarang ni dekat inilah kawasan TTDI. Kita dekat apa tu, pasar apa dulu saya masuk, pasar TTDI aku lupa. Inilah pasar TTDI, ada macam-macam lah, bukan saja pasar basah, ada warung lah, warung kecil. So di jalan ke dia punya apa tu, jambatan flyover. Okay, flyover guys, flyover tu jalan kaki, lepas makan jalan, insyaAllah bagus. Kalau kita tengok negara western, dia orang tempat sejuk, lepas tu gerai-gerai makan banyak tepi-tepi jalan, dan dia orang banyak jalan kaki. Lepas makan terus jalan, insyaAllah korang perut ke depan. Jangan makan terus duduk relax tidur, tu salah lah konsep tu sikit. So itulah cara tadi saya makan untuk jaga kesihatan. Anything real food tak apa, balon je. Okay, sekali-sekala fast food okey lah. Lepas makan kita bergerak lah, supaya apa yang kita makan tadi, especially karbo-karbo yang kita makan tu, boleh jadi gula dan terus digunakan. So tak adalah nanti dia jadi gula, kita tak guna, dia convert terus jadi fat dan store. Habislah nak store kat mana lagi. Alright, so okay, jom kita ke KPJ balik. Nak gerak jalan sambil cakap. Tapi bagus sebab bila nafas kita
dia mula macam mengah macam ni, kita punya heart rate pun naik tinggi sikit. Itu proses-proses menggunakan gula. Sebab gula saja, glukosa lah, glukos yang akan bagi tenaga yang paling cepat untuk badan bila diperlukan. Okay guys, we are done of taking the health screening result. Dah go through dengan doktor, alhamdulillah everything's good. Just slightly increase lah blood pressure sebab tadi kan jalan pergi makan apa semua, so tu biasalah, balik boleh monitor sendiri. Yang paling penting dalaman lah, blood result, kolesterol, buah pinggang, urine, so itu semua lebih penting lah kita check. Dan dah settle, kita harus kembali pulang. Cuma masalah dia suasana is getting dark lah, nak hujan lah pula. Aduh, so kita tengok macam mana sekejap lagi. Let's go. Punya check up. Sekarang kita nak gerak ke balik ke ni lah, saya berjanji. Alhamdulillah result semua pun nice, baik-baik belaka. Semua cuaca kurang baik tempat tak tempat. Sebelum buat balik ni cari dulu lah, cucuk pedang gajang lah, dia bagi nak makan. So ok lah guys, itulah dia hari ni punya aktiviti, sedikit sebanyak. Lepas check pergi makan pula. Tapi apa-apa pun guys, kesihatan kita kena jaga, kita nak raih orang lama. Semoga kita punya hobi ini dapat diteruskan dengan baik-baik, kesihatan kita pun baik. Itulah dia memerlukan kesihatan yang baik, baik jauh, ada good endurance badan, dan pelbagai lagi lah. So moga video ni menjadi manfaat. Semoga kita berjumpa lagi. Yang belum subscribe, tolong subscribe. Yang sudah subscribe, tolong like, share dan komen. Kita berjumpa lagi di lain siaran. Assalamualaikum, ciao cincau, bye bye.